Yes! Okay, man. Geng, dekat tangan aku sekarang ni ada sebiji mesin Daiwa Leo Breeze saiz 300JL. Mesin saiz 300 ni sesuai untuk korang buat main bottom yang nak pegang, main bottom drift, nak main slow jig, jig besar-besar 300-400 gram. Ni guys, Daiwa Leo Breeze 300JL. Ni set combo kita buat baru guys Mesin baru, rod baru, tali baru dan bateri baru. Ni semua satu set, korang beli terus mancing. Jadi dekat sini aku buat set combo bottom drift Daiwa Leo Breeze 300JL. Korang boleh tengok aku dah siap-siap tulis dah. Untuk rod yang aku bagi ni, inilah rod Yamato Samurai BJ. Sebelum ni korang tengok rod Yamato V2 V3 kan. V2 V3 berat untuk korang main parking saja. Tapi kalau yang Samurai BJ ni, korang boleh pegang. Sebab ringan guys. Berat total ni kalau korang kira, rod ni lebih kurang dalam 300. Lepas tu mesin korang boleh tengok dekat sini 540. Lebih kurang bawah sekilo lah guys. Memang ringan lah guys. Bawah sekilo. Memang sedap lah kalau korang tengah main bottom tu kan. Nak rasa, nak pegang lama-lama pun tak lenguh lah tangan korang. So ini saya tak paling cun. Nak main bottom, bottom drift, nak main slow jig, memang sesuai. Jadi korang boleh tengok mesin ni. Aku payung dia punya bunyi sikit guys. Dia punya speed memang padu guys. Kalau korang tengok dia punya spek dekat sini, speed mesin Leo Breeze 300JL ni memang padu. 190 per minit. Dah lebih kurang macam Seaboard 500 JS dah guys. So ini ratio dia, ni berat dia, ni drag dia, ini ball bearing dia. Ni semua dia punya features lah. So mesin Leo Breeze 300JL ni kalau korang beli memang sangat berbaloi lah kalau korang pergi trip bottom drift. Sekarang trip bottom drift memang tengah open kau-kau punya. Jadi kalau korang nak cari set, ini set yang sesuai. So dalam set ni korang akan dapat sekali dengan tali. Tali yang kita orang bagi ni ialah tali Yamato saiz 50LB. Untuk 50LB, diameter 0.34 boleh masuk sebanyak 300 meter guys. So ini 12 sulam benangnya. 50LB tali Yamato ni ikan bawah 50 kilo memang tak ada masalah lah korang nak tarik. Kalau korang tengok video awal-awal tadi tu pun, ikan dia GT seberat 24 kilo, rod Yamato, tali Yamato memang steady, tak ada masalah. Dan last sekali kita akan bagi bateri lah. So ini bateri Yamato saiz 3500 mAh, ketahanan 24 jam. Jadi nak cari bateri yang terus plug in, ringan, ni guys, bateri Yamato. So kalau korang beli set ni, dapat sekali bateri, dapat sekali dengan kotak dia. Dalam kotak dia ni, kita bagi sekali charger dia. Charger, silicone bag sekali guys, bag waterproof. Semua dapat dalam ni. Ni bateri saiz 3500. So kalau korang berminat nak beli set combo Daiwa Leo Breeze 300JL yang baru ni guys, korang boleh screenshot whiteboard ni, DM kita sekarang ataupun terus datang kedai kita. Alamat dekat atas, Orchid Tackle yang aku dan Kelang Selangor. Kita pun boleh post satu Malaysia, berminat korang DM je. 中恐龙，中恐龙。不进啊，我摇开车还是进了。哇，歪歪，good good。 Let's open the rod 啊。来，来。